Pernah tak korang tertanya-tanya, adakah Malaysia sebenarnya menyimpan tempat-tempat misteri yang sukar dijelaskan dengan logik? Ada lokasi yang dikaitkan dengan kehilangan misteri, ada yang sering terdengar bunyi pelik pada waktu malam, dan ada juga tempat yang dikatakan dihuni entiti yang masih belum diketahui sehingga hari ini. Dalam video kali ini, kita akan bongkar 5 tempat paling misteri di Malaysia. Pastikan korang tengok sampai habis, sebab nombor 1 memang buat ramai orang meremang bulu roma. 5. Tasik Chini. Tasik Chini di Pahang terkenal sebagai salah satu tasik semula jadi paling cantik di Malaysia. Namun, di sebalik keindahan itu, tersimpan satu legenda yang sangat misteri. Penduduk tempatan percaya, tasik ini dihuni oleh seekor naga purba bernama Seri Gumum. Menurut cerita lama, makhluk itu dikatakan sering muncul ketika kabus tebal meliputi tasik. Ada nelayan mendakwa terlihat bayangan besar bergerak di bawah air. Walaupun kawasan itu sangat tenang, lebih menyeramkan, ada yang mengatakan kompas dan peralatan elektronik kadang-kadang menjadi pelik di kawasan tertentu tasik ini. Sehingga hari ini, tiada siapa tahu sama ada legenda itu benar atau sekadar cerita turun-temurun. Tetapi satu perkara pasti, Tasik Chini masih menjadi antara lokasi paling misteri di Malaysia. Kalau korang pernah melalui jalan Bukit Putus pada waktu malam, mungkin korang faham kenapa tempat ini sangat terkenal dengan kisah seram. Jalan yang gelap, berkabus dan dipenuhi selekoh tajam menjadikan suasana di sini cukup menyeramkan. Ramai pemandu mendakwa pernah terlihat wanita berbaju putih berdiri di tepi jalan. Ada juga yang mengatakan kelibat itu tiba-tiba muncul di tengah jalan sebelum hilang begitu sahaja. Yang lebih pelik, ada pemandu yang merasakan perjalanan di kawasan itu menjadi sangat panjang. Walaupun jaraknya sebenarnya dekat, sesetengah orang percaya Bukit Putus menyimpan penunggu yang mengganggu pengguna jalan raya. Betul atau tidak, tiada siapa dapat pastikan. Tetapi kisah misteri di Bukit Putus masih terus diceritakan sehingga hari ini. Villa Nabila pernah menjadi viral di seluruh Malaysia kerana kisah misteri yang sangat menyeramkan. Rumah tinggal besar di Johor Bahru ini dikatakan mempunyai sejarah gelap. Ada cerita mengatakan, dulu pernah berlaku pembunuhan di kawasan tersebut. Walaupun banyak cerita tidak pernah disahkan, tempat ini tetap menjadi lokasi kegemaran pemburu paranormal. Ramai mendakwa terdengar suara tangisan, bunyi tapak kaki, dan ada juga yang terlihat bayangan hitam bergerak di dalam bangunan. Pada waktu malam, Villa Nabila kelihatan sangat menyeramkan dengan struktur bangunan lama dipenuhi semak dan suasana sunyi yang menakutkan. Sehingga sekarang, nama Villa Nabila masih dianggap antara lokasi paling berhantu di Malaysia. Kelly's Castle bukan sahaja terkenal sebagai tempat pelancongan, tetapi juga sebagai lokasi paranormal terkenal di Malaysia. Istana ini dibina oleh seorang lelaki Scotland bernama William Kelly Smith. Namun, pembinaannya tidak pernah siap sepenuhnya. Ramai percaya roh pekerja dan penghuni lama masih ada di sini. Pelawat pernah mendakwa terlihat kelibat lelaki asing berpakaian putih di koridor istana. Ada juga yang terdengar bunyi orang berjalan. Walaupun kawasan itu kosong, terowong bawah tanah di istana ini juga sering dikaitkan dengan aktiviti misteri. Disebabkan suasana gelap dan seni bina lama, Kelly's Castle menjadi salah satu lokasi kegemaran pencinta paranormal. Dan sehingga hari ini, misteri di sebalik istana ini masih belum terjawab. Pada tahun 1993, Malaysia digemparkan dengan tragedi runtuhan Highland Towers. Kejadian itu mengorbankan puluhan nyawa dan meninggalkan kesan mendalam kepada seluruh negara. Namun, selepas tragedi tersebut, pelbagai kisah misteri mula tersebar. Ada penduduk sekitar mendakwa terdengar suara orang meminta tolong pada waktu malam. Ada juga yang terlihat bayangan di kawasan runtuhan walaupun tempat itu kosong. Pasukan paranormal yang pernah memasuki kawasan tersebut turut mendakwa mengalami gangguan pelik. Ada kamera yang rosak secara tiba-tiba. Dan ada yang terasa seperti diperhatikan, disebabkan tragedi ngeri dan kisah misteri yang mengelilinginya.
Highland Towers dianggap antara tempat paling menyeramkan dan misteri di Malaysia. Jadi, itulah 5 tempat paling misteri di Malaysia. Pada pendapat korang, tempat mana paling menyeramkan? Dan kalau korang berani, adakah korang sanggup melawat salah satu lokasi ini pada waktu malam? Tulis pendapat korang di ruangan komen. Jangan lupa like, subscribe dan tekan loceng sebab banyak lagi video misteri dan fakta menarik akan datang selepas ini.